Halo si awak, awak gapo te? Hari ni tengok ni awak, saya ada gapo. Hari ni saya ada daging si awak. Gapo saya nak awak dengan daging ni? Hari ni daging ni saya nak awak rendang daging. Nak tengok lagu mana cara-cara saya buat rendang daging. Jom, let's go. Pertama sekali saya nak potong dulu daging ni. Potong sedang-sedang, tidak kecil sangat, tidak besar sangat. Supaya senang kita nak makan si awak. Okey. Daging kita iris besar-besar ni, daging ni tak banyak mana. Sekilo pun tidak, setengah kilo pun tidak. Kita buat sikit saja. Kita iris besar-besar ni. Daging ni pun kita dah basuh, cuci, bersih-bersih. Lepas tu mari kita tengok gapo behel kita nak buat lagi dalam gendai daging ni. Jom. Behel-behel untuk menumis dia, kita ada bawang putih, bawang merah. Bawang merah ni kita guna dalam 7 ulas, bawang putih 3 ulas saja. Lepas tu sedikit kunyit, halia dan juga lengkuas. Dan kita juga menggunakan cili kering yang telah kita rebus tadi. Kita blend ke semua behel-behel ni dulu. Jangan lupa kita masukkan serai, kita blend sekali. Bulah dari 2 batai serai, kita blend sekali. Ini behel-behel tadi. Okey, pertama sekali kita tumiskan behel-behel yang kita blend tadi. Kita tumis behel-behel kita kisar tadi sehingga naik bau. Dan juga kita nak cili kering kita ni pecah minyak lah. Okey, lon ni dah naik bau. Dia pun dah mula pecah minyak tu sikit-sikit. Kita bolehlah masukkan daging lalu. Masukkan daging. Kacak-kacak sebati. Kita masukkan air. Begini. Tu dia. Air yang kita buh tadi pun dah mula agak surut. Kita jangan bagi surut habis dulu. Biar dia surut tengah-tengah ni kita bolehlah masuk air sejawa. Kita masuk air sejawa awal-awal ni, kita nak suruh dia masuk. Kita tak si air sejawa ni metoh, kita nak dia masuk. Kalau tidak agak sakit perut lah si awak. Masukkan 1 sudu kerisik. Tu dia. Kita masukkan garam secukup rasa. Masuk sikit-sikit dululah. Tahu apa ni kita tambah adino sikit. Satu gula sikit dalam 2 sendok. Masuk dalam 2 sendok gula. Okey, beres. Okey, masa ni kita boleh tambah 1 batai serai. Tadi kita masuk dah ke 2 batai serai, kita blend sekali. Kita nak bagi dia rasa sedap lagi, tambah lagi sebatai serai, kita potong ketuk-ketuk. Nak bagi aroma dia wangi lagi dan menyedapkan lagi kita punya daging rendang. Lepas tu bolehlah kita masukkan kita punya santan. Sate pekat kita ni masuk. Kacang-kacang. Masukkan sedikit air lagi. Okey, beres. Lepas tu kita tunggulah santan ni mendidih. Lepas tu kita tunggu tengok siapa kuah dia ni keringlah sikit. Masukkan ni sekeret sekeping. Berat lagi. Tu dia si awak. Dia dah mula kering si awak. Tengok ni awak. Kita tunggu dia kering sikit lagi. Kemudian bolehlah kita akak. Kita masukkan last sekali. Hiris daun kunyit dengan hiris daun 50. Berat. Kacang-kacang sikit. Tunggu dia kering sikit lagi. Kemudian barulah kita boleh akak dan siap dihidangkan. Tengok tu awak. Rendang kita ni dah pecah minyak molek dah. Dah kering molek dah. Sering molek dah. Tengok ni si awak. Tadi kita buat sikit je berasa. Sikit-sikit pun dalam 1/2 kilo daging juga ni si awak.
Tak apalah dengan behel-behel saya tunjuk tadi. Cukup dah dengan daging sebanyak 1/2 kilo. Sekarang ni kita nak hidang lah awak atas pinggan. Sedap ni si awak. Kita ada tambah garam sikit tadi sebab kita rasa tawar, okey? Kita ada tambah sikit tadi garam. Gitulah kalau rasa tawar agak si awak tambahlah garam sikit. Ni kita makan ni si awak nak makan nasi dah. Tu dia si awak ha. Ni dia gini daging kita siap dah si awak. Tu dia. Ni dia si awak rendai daging by I Tangan Legend. Jadi si awak sedap molek daging dia empuk molek saya terada saat ni. Okey, baiklah si awak. Setakat ni saja video untuk hari ni. Jumpa di next video. Video ni juga awak boleh tonton di FB dan juga YouTube. Bye.